Wadi Ashifa, pusat perubatan tradisional Melayu, bekam dan urut saraf di dalam sana. Pokok duriannya, kalau di sini hujung musimnya, tinggal beberapa biji sahaja lagi di dahannya. Pokok kaktus, jarang melihat pokok kaktus di kawasan ini. Ada pun sesekali sahaja dapat dilihat. Dan ini adalah kampung Sungai Nilam dalam daerah Hulu Selangor, penuh dengan kehijauan, tenang dan menamaikan. Bunga ini cantik. Turun ke bawah sana melihat apa yang ada di dalam kampung ini. Pokok bunga kemboja, di dalam sana ada pokok mata kucing. Ini adalah pokok kantan. Harga sekuntum bunga kantan bila waktu perayaan agak mahal. Boleh mencecah RM2.50 untuk sekuntum bunga kantan. Rumpun buluhnya, ini adalah dewan orang ramainya. Gotong royong membersihkan dewan. Rumah tradisional lama, cantik. Rumah kayu dicat menggunakan cat minyak agar tahan supaya tidak dimakan bubuk. Harga cat minyak sekarang pun dah mahal. Suraunya pokok bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia. Ada pokok petai, dan ini adalah pokok rambai. Banyak buahnya berjurai-jurai. Sesetengah tempat kulit buah rambai diambil dan dibuat masak kari. Pokok puding, biasanya pokok puding senang dijumpai di tanah perkuburan. Manggis masuk ke dalam sini. Pokok durian di sekeliling kawasan rumah. Tak perlu risau orang mencuri buah durian. Boleh dipantau berhampiran dengan rumah. Ini adalah rambutannya. Pisang serai. Suasananya tenang, mendamaikan. Bendera Malaysia berkibar dengan megah. Saya suka rumah lama macam ini. Kalau dibaik pulih, cantik. Musim perayaan Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha, berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara dengan rumah kampung sebegini sememangnya menggamit kenangan, memang mengasyikkan. Terus masuk ke dalam sana, masih ada lagi rumah bunga telang. Bunganya diambil untuk dijadikan pewarna nasi kerabu. Burung serindit, cuaca cantik, bersahabat, panas. Banyak aktiviti boleh dilakukan. Abang Daud, sahabat yang selalu minum di kedai Pekan Berang Station. Anggaran jumlah rumah yang ada di kampung ini lebih kurang 40 lebih buah rumah. Dan penduduknya adalah orang Melayu Perak dan juga orang Kampa. Selesai bergotong royong membersihkan dewan, ada gelanggang takraw. Baru sahaja buat lainnya untuk beriadah waktu petang. Jambu air, jering. Abang Lan tinggal di Kuala Kubu dan berasal dari kampung ni. Setiap minggu berkunjung pulang ke kampung ni mencari suasana ketenangan kampung. Ini adalah homestay. Ada juga kabin yang disewa. Ada 2 kabin stay. Harga setiap satu kabin stay adalah RM100. Manakala homestaynya RM150. Setiap kabin mempunyai 1 katil besar. Pucuk manis, cantik daunnya. Dan ini adalah pucuk geli-geli. Tak tahu sebab apa dipanggil sebegitu. Kelapanya rendah tapi lebat berbuah. Nak minum air kelapa, petik saja. Ada parit tebatan banjir dan di hujungnya adalah sungai bernam. Tinggal di homestay dan kabin, malam-malam ataupun waktu petang, pagi boleh memancing. Sekarang ni musim kelah. Pemburu kelah, pot macam ni cantik. Ada ikan patin, baung dan bermacam lagi. Umpan kena sesuai. Umpan tapa, umpan sawit, perut ayam, itu cantik. Abang ni kata ni adalah pot ikan kelah. Dalam dekat sini, campak mata kail ke sana, duduk di benteng ini menunggu kailnya dimakan ikan. Suasana tenang. Ada juga bot fiber dekat sana, boleh disewa. Nak pergi memancing, boleh nego dengan Abang Lan. Cantik pemandangan dekat sini. Nak minum air kelapa, ambil saja. Itu kata pemiliknya. Pokok senduduk, daunnya bagus untuk menghentikan darah gigitan pacat. Sawit, rimbang, jambu batunya banyak. Di dalamnya berwarna merah. Imau kasturi, lebat.
nak buat sirap limau, teh ais limau, ambil saja petik di hadapan rumah. Di akhirnya berkumpul di rumah adik arwah mak. Inilah dia untuk bermesyuarat. Ada urusan yang perlu diselesaikan. Belimbingnya, rambutannya dan banyak lagi pokok buah-buahan yang ada dekat sini. Apapun, inilah dia kampung Sungai Nilam dalam daerah Hulu Selangor. Banyak lagi kehijauan, tenang dan mendamaikan. Ciao.